Bila dua nyawa berkongsi satu jiwa, tiada mana di dunia yang dapat memisahkannya. Cik, kita akan hidangkan makanan ringan. Cik nak minum kopi atau teh? Kopi. Thank you. Enjoy your meal, sir. Thank you. You okay? Pergi holiday ke? Tak, saya... holiday. Nanti holiday kat Sarawak? Oh, tak ada projek. Orang panggil buat kelas lakonan di Kuching. I didn't get a name. Sorry. Rahmat nanti. Rahmat. Cantik nama tu. Thanks. Mama dengan Papa yang bagi nama tu. Ni masa Aunty mengajar, ada student datang jumpa Aunty, cerita masalah diorang. Ada. Student sedang anggap Aunty ni macam mak dia orang. Jadi untuk dapatkan yang terbaik dari student, Aunty kena belajar mendengar dan mendengar. Ni apa projek dekat Sarawak? Oh, dokodrama tentang masyarakat Iban. InsyaAllah Aunty akan direct lah. Rahmat tahu tak yang masyarakat Iban ni sekarang dah jadi rojak disebabkan perkahwinan campur. Dan kerana perkahwinan campur ni juga, diorang punya kebudayaan dah mula hilang keasliannya. Itu yang sekarang ni Aunty tengah buat kajian lah tentang masyarakat Iban ni. Rahmat kerja apa? Fotografer. Oh, fotografer. Mesti pandai ambil gambar cantik kan? Sarawak ni, pemandangan dia cantik yang boleh jadikan bahan fotografi. Menarik kerja Rahmat ni. Berat dah masalah. Badan kat sini, tapi fikiran jauh. You can talk to me. Sebenarnya nanti saya pergi Kuching ni bukan sebab cuti. Okay. I'm going back to find out the truth. Rahmat, kalau Rahmat rasa tak selesa nak cerita, tak apa. Jangan paksa diri. Tak ada. It's okay. Tak. Entah, saya rasa macam saya nak kongsi dengan nanti. Sejak kebelakangan ni, saya selalu dapat mimpi ni. Mimpi pelik, aneh. Macam nak bagi saya satu mesej. Dalam mimpi ni, rasa macam ada budak kecil menangis, meraung. Dan saya rasa macam dia cuba nak capai saya.
Lepas tu saya dapat penyakit yang tak pernah saya ada sebelum ni. Hidung saya mula berdarah. Perut saya sakit menyucuk-nyucuk. Saya pergi jumpa doktor. Bukan seorang dua orang. Tapi saya dah penat dah jumpa doktor ni. Doktor cakap apa? Memang cakap saya okey. Tak ada masalah. Baru ni saya dapat tahu pasal satu benda yang memang betul-betul mengganggu saya. Okay. 1, 2, 3. Saya minta maaf Encik Johari. Darah Puan Aziah dan Encik Johari tak sama jenis dengan anak Encik. Ya, itu saya tahu. Rahsia yang Papa dengan Mama simpan selama 25 tahun terbongkar. Saya bukan anak diorang. Saya anak angkat. This morning lies and night time cries in flash of times they make us blind. This morning lies and night time cries in flash of times they make us blind. They make us blind. They make us blind. Rahmat, Us. tak kiralah darah jenis apa pun. Yang pentingnya Mama dah anggap Rahmat macam anak kandung Mama sendiri. Mama sayang Rahmat macam seorang ibu kandung sayangkan anak kandungnya. Bertahun-tahun dah Mama cuba nak bagi tahu Rahmat, tapi Mama tak tahu yang Rahmat akan tahu cara macam ni.
Habis sekarang ni, mana keluarga Rahmat, Ma? Mama? Mama, Rahmat tanya ni, mana keluarga betul Rahmat, Ma? Ma? Mama, dengar tak apa Rahmat cakap ni? Rahmat, jangan tinggikan suara dengan Mama. Ini bukan salah dia. Rahmat cuma nak tahu mana keluarga Rahmat. Itu je, Pa. Rahmat, bertahun kami bersedih dalam diam sebab kehilangan anak kandung kami. Waktu tu kami di Kuching. Jadi bila ada orang tawarkan kamu pada kami, Papa amat gembira, amat seronok. Papa amat bersyukur sebab Papa tahu ini akan menggembirakan Mama. So, I come from Kuching. Apa lagi, Pa? Apa yang Papa tahu, kamu dilahirkan di Sarawak. Di mana siapa keluarga kamu, Papa tak tahu. Papa tak pernah jumpa pun diorang. Tapi kamu dilahirkan di Sarawak dan kami dapat kamu di Kuching. Tapi Rahmat, kamu tetap anak kami, Rahmat. Tak kira dari mana kamu datang pun. You are our son, Rahmat. I'm sorry. Pa. Mama. Tapi ini soal Rahmat. Soal asal usul Rahmat. Jadi Rahmat marah dan salahkan diorang. Dah. Saya tak tahu. Tapi diorang sepatutnya jujur dengan saya. Itu je. Kan nanti. They have the reasons. Trust me. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mendarat sebentar lagi. Untuk keselamatan, sila pastikan meja diletakkan di tempat asal. Tegakkan Mama, kalau apa yang Rahmat buat tu untuk menghukum Mama dan Papa Rahmat, Aunty rasa tak betul. Dah lah, Aunty. My bags.
Tolong Rahmat. Satu lagi. And one more big bag. Oh, beg saya. Don't mind Kucing tinggal kat mana? Tak tahu lagi, Aunty. I haven't booked a room. Oh ya? Aunty? Sekejap lagi ada tourist guide yang bawa Aunty terus pergi ke Rumah Panjang. Kalau Rahmat nak, boleh ikut sekali. Jadi pelancong. Lepas dari Rumah Panjang, Aunty patah balik ke Kuching. Rasanya tak kot, Aunty. But thanks for asking. Tapi kalau dapat jumpa Aunty lepas-lepas ni pun okey juga. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ke Sarawak, Bumi Kenyalang. Terima kasih. Ni beg saya. Sekejap lagi saya datang, ya? Cai, tolong. Rahmat, please trust me. In every cloudy day comes with the greatest sunshine. Rahmat. Kalau Rahmat tabah dan sabar dalam apa juga perkara, insya-Allah sinar matahari rahmat itu akan dapat dinikmati dan dirasai. Take good care of yourself. InsyaAllah, Aunty. Hopefully. Thank you so much for being a good listener. Appreciate it. Feel lighter now. Good. Terima kasih, Aunty. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Take care. You too. Usah kau terangkan, ku tahu potret wajahmu. Cik, kita mau pergi sini? Abang, minta maaf bang, saya tak faham. Loh, orang Semenanjung lah. Ni bang, nanti kan kalau masuk Bandar Kuching kan, kalau jumpa mana-mana hotel, kita singgah jap. Saya nak tengok dulu ada bilik ke tidak. Boleh bang? Boleh. Tapi awak tak bukit awal. Tak mengejut bang. Alah. Abang sebenarnya orang mana bang? Saya ni mai kok Diang. Orang Kedah. Sekarang ni tinggal kat Kuching. Kerja sini. Ya ke? Cik, tak risaulah. Kita cari hotel yang ada bilik sampai dapat, Cik. Lupa nak abang mai pula. Cik, selamat datang ke Kuching, Cik. Terima kasih. Abang tu hotel depan tu bang, kita berhenti bang. Biarkan kita kenangi hingga tiba masa terang-terang bersama rasa sayang. Ku biarkan kau terbang terang-terang. Sudut kecilku isi senyumanmu lagi. Mimpi yang tak kembali. Aku janji takkan pergi. Ya, Bapak ini saya akan terima kasih banyak. Assalamualaikum. Hai. Bilik yang macam saya cakap tu lah. Alright, sekejap ya. Okay, ni orang you. You sign kat sini kan? Okay. So, ni room you. Okay. Tu je. Tu je. Terima kasih. Sama. Terima kasih. Lupa. Juni.
Johnny! Johnny! Lama tuan nak bertemu Johnny. Nama berita tuan. Oi. Gerai amat lawan itu. Johnny. Minta maaf, ni salah orang ni. Saya bukan Johnny, saya Rahmat. Baru je sampai pada KL. Minta ampun, Auk. Minta ampun. Sila, Cik. Sila. Sila. Sila, Cik. Selamat datang. Kapa aku kairan antia nang lalaku. Nada pengurugi pin aku. Laku nah. Laku nyanyak. Harinya minjau duit RM5,000. Semua orang ni kelala ya. Dia tok nyumbung ke diri. Nganu kain dah nemu pendiau ya. Ah lah kajak ya nyak. Nyadi. Ni oleh dah nyadi. Ni oleh cancel. Dah kata udah berjanji. Aku udah ngambil cuti aku. Nuan nang pulai dulu. Nanti aku nemu. Adin, beg ni nak letak mana? Bilik 1206. Ni tag dia. Okey. Terima kasih. Cik, tumpang tanya. Boleh. Tadi yang kerja kat situ dia rendah-rendah putih-putih, dia cakap bahasa yang saya tak faham, nuan-nuan apa entah. Siapa dia? Jimmy ke? Mungkin Jimmy, cik. Jimmy Ibn Saribas. Oh. Nama sebenar dia Jimbau, tapi kita orang panggil dia Jim Saribas. Shift kerja dah habis, cik. Mungkin sekarang dalam perjalanan balik kampung. Dia macam setiap minggu. Oh, ya ke? Kenapa encik cari dia? Saya nak minta tolong dia sebenarnya. Tapi dia seorang je ke Iban kat sini? Taklah, cik. Kalau dekat Kuching, berlambat, cik. Maksud saya yang kerja kat sini? Oh, ramai, cik. Tapi kalau conscious, memang dia seorang sajalah, cik. Oh, kat mana dia tinggal? Dekat Betong, cik. Ada alamat dia? Ada? Cik boleh tanya dekat cik ni. Okey, terima kasih banyak. Okey, ya, sama-sama. Ya, Cik. Nak minta tolong. Saya nak minta alamat Jimbau dengan macam mana cara nak pergi ke Betong. Okey, Cik nak pergi Betong. Cik kena naik taksi tau. Tapi kena advance booking lah dalam 2 hari. 2 hari saya kena tunggu kereta sewa? 2 hari. Okey, tak apa. Terima kasih. Assalamualaikum, bang. Rahmat ni, bang. Yang tadi abang hantar tadi. Ni lah, bang. Saya nak kena pergi Betong hari ini juga. Boleh tak, bang? Alamak. Saya ada booking 2 hari ni. Tak mahal lah. Kalau lepas ni, boleh lah. Tak apa, bang. Saya tunggu, bang. Tapi confirm lah saya booking. Terima kasih, bang. Assalamualaikum. Cik, alamat Jimbau. Oh, ya. Ni. Terima kasih banyak. Sama.
Pening aku ni. Jangan fokus ya. Jangan fokus. Boleh saya tengok menu? Encik mau makan apa? Ni. Apa ke nama mi yang famous kat Sarawak ni? Cik? Ni mi yang famous kat Sarawak. Mi apa? Mi kolak. Kat kafe tak ada mi kolak. Ha? Maksud saya kat kafe ni tak ada mi kolak, cik. Oh, tak ada. Ni lah. Bagi saya mi kolak Itali lah. Spaghetti bolognese dengan ais lemon tea. Terima kasih. Terima kasih. Lagi. Jangan fokus. Jangan fokus. Yang cik ambil gambar sini kenapa, cik? Ha? Yang awak tenung saya kenapa? Saya minta maaf, cik. Cik ni orang Semenanjung, Ya, saya orang Semenanjung. Tapi awak tak jawab lagi. Kenapa awak tenung saya? Tak, bila saya tengok muka cik, saya teringat. Sebab muka cik ni macam... Muka boyfriend awak? Iyalah tu. Awak full time kat sini? Taklah. Saya kerja part time je kat sini. Sebenarnya saya ni student lagi. Jadi saya manakala saya belajar, saya kena nak cari extra duit sikit kan, nak bayar yuran saya. Belajar lagi. Belajar course apa tu? Art and Design. Seriously? Sama lah. I mean, not exactly the same, tapi lebih kurang sama. Look, apa kata awak jadi guide saya? Awak boleh bawa saya pergi kat tempat-tempat yang cantik-cantik supaya saya boleh ambil gambar. Saya bayar awak. Saya pun tengah free dalam sehari dua ni. Boleh? Macam mana, boleh tak? Apa awak cakap ni, cik? Saya kenal awak pun tak tiba-tiba nak suruh saya jaga awak. Mata awak ni perogol ke, pembunuh ke, penculik ke, ada orang upah bunuh saya ke, tak nak saya. So you're not just pretty but funny, huh? Okay.
Okay. So this is my Leica lens. Ini IC saya. So kalau awak setuju nak jadi guide saya, kalau tiba-tiba saya meroyan jadi gila ke apa, awak boleh lari pergi balai polis, awak bagi IC ni kat dia orang. Lens ni awak boleh simpan. Ni. Okey, macam ni, Cik. Saya boleh kerja dengan Cik, tapi dengan syarat. Syaratnya saya kena balik sebelum pukul 8 malam dan saya boleh kerja dengan Cik lepas saya habis shift. Okey? Minta pen dengan kertas. Okey. Ini nombor telefon saya. Deal. Dan sekarang saya nak deal. Liriknya penuh bulan, bintang mentari lekap, tapi kecundang akhirnya karena terlalu mengharap. So what do I call you? Min, Ning, Pen, Ning, Jul, Ling. Meaning. Okay, meaning. Encik Rahmat, saya nak tanya sikit. Dalam subjek yang Encik Rahmat ambil dalam fotografi, subjek apa yang Encik Rahmat paling suka? Bangunan lama dengan orang. And why buildings? Sebab ada cerita tau di sebalik bangunan-bangunan lama ni. Kenapa ia dibina zaman tu. Macam ni lah. Bangunan lama belakang ni yang sekarang dah jadi museum etnologi ni. Saya cakap 40 tahun daripada sekarang, Twin Tower tu akan ada cerita diorang sendiri tau. Dan hopefully generasi akan datang akan hargailah dengan sejarah dan cerita ni. Okay, how about people? Simple. Orang buat tempat tu hidup. Kalau tak ada orang, tempat tu mati. Jadi gambar-gambar yang saya ambil tu ada cerita sebaliknya. Dan tanpa kita sedar, sebenarnya orang dengan bangunan hidup dalam satu komuniti yang harmoni. Terima kasih. Mining. Awak suka kan kita nak naik ni? Itulah. Terima kasih sebab awak sudi teman saya naik Sarawak River Cruise. Ni first time awak naik ni? First time. Oh. Awak mesti dah biasa. Silah, saya kan memang asal orang sini. Good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. My name is Rachel and I will be conducting the tour commentary for today's cruise. On behalf of Captain Dahlan and all the crew, I am delighted to welcome each and every one of you on board with us on MV Equatorial. We will be cruising along the Sarawak River, and for your information, Cik Rahmat, hari ni last day saya jadi turis kat Cik Rahmat tau. Kena dengan awak ni, skema sangat nak bencik-encik dengan saya macam orang kerja kerajaan ni. Look, I tell you what, if you still continue to call me Encik Rahmat, I will call you Miss Zimin. How's that? Anyways, kenapa awak cakap hari ni last day awak pula? Saya betul-betul kena balik kampung lah, Cik Rahmat. Miss Zimin. Sorry. Saya betul-betul kena balik kampung lah, Rahmat. Kat mana kampung awak tu? Dekat Bandar Sri Aman. Tahu tak kat mana? Tak tahu. Jauh daripada sini? Nak kata jauh, tak adalah jauh sangat. Tapi dalam 3 jam sampailah. 3 jam jauh jugalah tu. Driving. Can I still see you after this? Kenapa nak jumpa saya? Lah, tanya pula. Nak minta tolong jadi guide jugalah. Tak adalah saya sorang-sorang jalan. Tapi Cik Rahmat... Miss Zimin. Okay, sorry Rahmat. Saya betul-betul kena balik kampung.
macam ni. Apa kata kalau awak sewa kereta, lepas tu awak drive pergi Sri Lanka pada Suraman tu? Awak tahu tak? Kat sana kan ada banyak sangat benda-benda menarik yang boleh dijadikan subjek untuk fotografi awak. Dah lah dia suruh kita bawa kereta, tinggalkan kita, nak suruh beli kereta, sewa kereta pula tu, drive sorang-sorang. Aduh, tak apa, terima kasih. Terima kasih atas cadangan awak tu. Lagipun saya ada benda lain nak kena buat. But I really hope that I can still call you. Tengoklah macam mana. Tengoklah macam mana. Okey, boleh. No problem, okey? That's good. There's enough, I'd say. I ran out of here. I'm thinking of slowing down to see the things that I'm missing out. They put me so fast, too fast, in a wagon of jewelry. As things go past by so blur, I miss the sunset in the western coast. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sorry bang, call last minute pula. Wah, boleh ha. Hey, kita lain pula. Weh, biasalah cik. Cara makan. Saya apa free labor je weh. Okey bang, ke Betong kita. Okey, jom. Betul, Cik? Betul. Bang, Betong ni jauh ke bang? Jauh juga, Cik. 2-4 jam, Cik. Oh, 4 jam boleh tidur lah. Kalau Cik tidur rugi, Cik. Tak dapat tengok pemandangan bumi Sarawak yang indah ni, Cik. Bagus, sebab saya rasanya lama kat sini ni. Silap mati pun kat sini. Kita cakap lagu tu, Cik. Tak baik. Bang. Oh bang. Ya, saya. Abang biasa bawa orang pergi Betong ni bang? Biasa juga. Awak Cik tanya. Tak ada lah. Maknanya... Ya, saya. Abang biasa bawa orang pergi Betong ni bang? Biasa juga. Awak Cik tanya. Tak ada lah. Maknanya abang memang dah biasa lah jalan-jalan lama macam ni Oh, insyaAllah. Kita risaulah. Sepanjang sebuah hotel sewa kat sini. Kat doa tu kali saya tidur, Cik. Tak nak gurau dah saya lah. Cik. Ada darah kat dua, Cik. Astaghfirullahaladzim. Apa kena ni? Cik dah sakit apa-apa ke, Cik? Bang, berhenti tepi sekejap bang. Berhenti tepi cepat. Cepat bang. Cik, apa Cik? Cik punya doktor ke, Cik? Bahaya Cik ni. Santau sihir, Cik. Kawan saya lagi teruk macam ni, Cik. Sampai dia buta darah ni, Cik. Tak apa, Cik. Saya cukup kereta lah, Cik.
Sampai mana bang? Saya betul lah, Cik. Cik, nak saya tunggu kat sini, Cik? Tak apa bang. Nanti apa-apa saya telefon abang lah. Kad abang pun ada dengan saya kan? Ya, Cik. Bang, berhenti hotel depan ni bang. Mana, Cik? Okey, Cik. Cik, jaga diri baik, Cik. Okey bang. Saya masuk ni. Cik, pergi dulu, Cik. Terima kasih bang. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam, Cik. Boleh saya bantu? Ada bilik? Ada. Encik nak bilik yang mana? Ni semua harga dia, Encik. Ini lah yang ada tingkap ni. Minta AC, Cik. Encik nak berapa malam ya? Tak tahu lagi. Tak apa. Ni kunci dia. Nak bayar sekarang ke? Tak apa. Time check out nanti Cik bayar. Okey. Ni jalan masuk ya. Okey, terima kasih. Sama. Saya betul-betul tak percaya dengan abang. Dalam keadaan macam ni pun abang masih boleh tengok TV lagi, bang. Abang. Abang dengar tak apa yang saya cakap ni? Habis awak nak saya buat apa? Nak bagi tahu awak yang saya punya pusing sama? Nak bagi tambah kerusingan kita? Aziab, tenanglah sikit. Apa, bang? Bertenang. Abang tengok ni, bang. Azia, ini time. Saya pasti sekarang ni dia tengah mencuri keluarga kandung dia. Abang, anak kita mewarisi sesuatu daripada keturunan dia, bang. Mungkin masalah genetik daripada keluarga kandung dia. Itulah, bang. Dulu masa ambil dia, abang bukannya nak ambil sekali laporan kesihatan dia. Jadi salah saya lah sekarang. Betul kan saya cakap? Sekurang-kurangnya sekarang ni kita tahu apa masalah dia. Saya ambil dia pun sebab awak tau. Sebab doktor kata awak dah tak dapat mengandung. Mungkin sebab kemurungan awak tu. Jadi sekarang ni abang nak salahkan saya pula lah. Bukan itu maksud saya.
masa tu awak kecewa, awak betul-betul tertekan tau. Saya nak gembirakan awak, saya tak tahu macam mana. Jadi bila ada orang tawarkan anak, saya ambil sebab saya nak awak gembira. Tapi kenapa? Kenapa masa abang ambil dia, abang tak usah periksa dulu, bang? Kenapa abang tak semak dulu latar belakang dia, keturunan dia, keluarga dia? Kenapa perkara ni harus timbul setelah kita sampai ke tahap ni? Sampai dia dah besar dia. Kenapa harus timbul? Ha? Selama ni pun pernahkah apa-apa berlaku? Azia, walau apa pun berlaku, dia tetap anak kita tau. Anak kita. Saya dah tak sanggup lagi, abang. Saya tak sanggup lagi kehilangan anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik. Cik, nak tanya sikit, kalau nak pergi alamat ni, susah tak? Senang je, Cik. Kalau Encik dah biasa kat sini. Maknanya susah jugalah. Macam mana nak pergi? Senang je. Encik datang sana nanti, Encik tanya sama orang. Mesti jumpa. Tapi kalau tak tanya, memanglah akan sesat kat sana. Kan? Jauh tak nak pergi? Tak berapa jauh. Kalau jalan kaki, lambat jugalah baru sampai. Kalau Encik nak, sewalah motor kami. Oh, ada sewa motor? Ada. Boleh juga, terima kasih. Sama. Bila Encik mau pergi? Sekarang lah, bukan minggu depan. Mana tahu. Kunci motor? Kunci motor Sekejap, Encik Tak apa. Ni handbagnya. Ni kunci dengan alamatnya, Encik Okey, terima kasih. Sama. Motor mana satu? Yang dia mak warna oranye tu, Encik Warna oranye Betul Terima kasih. Sama. Kesepian, aliran deras musim, mudahnya terlihat. Sebenarnya berbeza, dekat tetapi jauh. Tiada perlu lagi usaha apabila terpekut, duduk tergial-gial memikir anak kejut. Usaha susah jalan sentiasa ada bila jiwa berharap. Ke sana sini, cobaan beribu hari. Sebenarnya berbeza, dekat tetapi jauh. Tiada perlu lagi. Dek. Abang tanya, Dek. Adik tahu tak alamat ni kat mana? Oh, alamat ni lah. Senang je. Abang masuk simpang ni, rumah hujung sekali tu. Simpang ni rumah hujung? Simpang ni hujung sekali. Ya Allah, okey. Terima kasih, Dek. Sama-sama.
Jimbau. Kak. Oh, Kak. Mak tanya, Kak. Ni rumah Jimbau kan? Jimbau ada? Oh, Jimbau nadai. Boleh cakap Melayu? Jimbau nadai. Nadai? Jimbau nadai. Tak apa, Kak. Terima kasih, Ya. Cek. Nuri kacau, Dik. Minta tolong sikit. Tolong apa, bang? Abang dengan tuan rumah dah macam ayam mengitik dah. Minta tolong jadi jurubahasa. Sekejap je. Boleh? Jom. Hemat. Kak. Dik, tanya Jimbau ada tak? Kak, yang tanya Jimbau sini tu anda. Tuan tu siapa? Dia cakap, bang, abang ni siapa? Saya kawan Jimbau daripada Kuala Lumpur. Yang Madah, yang kawan Jimbau datang dari Kuala Lumpur. Apa nama Nuan? Dia cakap, bang, nama abang ni siapa? Nama saya Rahmat. Tanya dia Jimbau ada tak? Bang tu Madah, nama Rahmat. Kang ikut Jimbau, Jimbau sini tu anda. Ada Jimbau di tu. Dia cakap Jimbau tak ada sini. Tapi kawan dia dekat hotel tempat dia kerja cakap dia cuti. Lepas tu dia balik kampung. Dan bisi kawan dia sama kerja dengan tempat hotel. Yang Madah bisi pula gitu. Balik kampung. Ya udah pula gitu. Tanya udah ngagai tempat bukai. Dia cakap, bang, Jimbau memang dah balik sini. Tapi sekarang Jimbau dah jalan tempat lain. Oh. Cakap kakak ni, nanti kalau Jimbau balik, minta dia jumpa abang dekat Hotel Plaza Betung. Abang Tok Madah, nanti Jimbau pulai kita lagi. Asal bertemu dengan abang Hotel Plaza Betung, lumayan lagi. Oh. Ya udah, okey lah. Terima kasih, Kak. Jangan hantar balik. Naik sikit. Okey. Okey. Assalamualaikum, Bini. Rahmat ni. Waalaikumsalam. Rahmat, awak dekat mana? Betul lah. Betung? Kami pun ada di Betung. Siapa kat Betung? Tak, maksud saya pun dekat Betung sekarang ni, Rahmat. Oh, ya ke? Okey lah tu, boleh kita jumpa sekarang. Sekarang? Sekarang tak boleh lah. Saya ada hal sikit. Kenapa awak nak jumpa saya? Awak nak saya jadi kat awak lagi Boleh? Boleh. Tapi tunggu saya selesai kerja saya dulu. Nanti dah settle, saya call awak, okey? Okey. Thank you. Assalamualaikum. Salam. Bye.
Rahmat. Hai. Ni kenapa awak tak bagi tahu saya awak datang sini ni? Awak nak tak kita pergi tengok sunset? Nak? Apa tengok gambar sunset? Jom. Jomlah. Boleh nak foto? Mestilah boleh. Jomlah. Matahari pun nak turun dah tu. Okey, jom. Motor saya kat sana. Saya nak tanya awak satu soalan. Boleh? Boleh tanyalah. Tapi dengan syarat satu soalan RM5. Boleh? Padahal RM5 je. Kan RM500. Belagak RM5 je. Tanyalah apa dia? Awak dah ada siapa-siapa yang special? Oh, yang special. Yang special ramai. Saya ada mak saya, ayah saya, adik-beradik saya, nenek saya. Semua special. Yang awak sibuk sangat nak tahu ni kenapa? Adalah. Rugilah saya. Awak tengok tu. Matahari tengah terbenam. Cantik sangat. Ambil gambar tu. Just like you. Sorry. I enjoy being with you, Rahmat. Just like how I enjoy watching the sun goes down. And I hope you like it too. Cari aku macam ni kalau hari-hari. Kalau nak kaitkan peristiwa bersejarah dengan Betong ni, rasanya ada dua. Yang pertama, pahlawan Syarif Masahu menentang dalam pertempuran Batin Maru. Betul tak? Satu lagi? Yang satu lagi pula kisah pahlawan Rentap. Yang tu memang yang paling hebat. Yang tu saya tahu. Pahlawan Iban yang lawan British masa kurun ke-19 kan? Oh, ni adalah pahlawan kebanggaan kami orang. Apa tu? No, what I mean is pahlawan Rentap tu menjadi pahlawan kebanggaan kami sampailah sekarang. Alah, saya pun boleh jadi pahlawan awak. No problem. Alah, pahlawan konon. Jom kita pergi pasar nak? Saya nak beli buah-buahan lah. Jom. Romantik. Pasar. Yes. Apa dah jadi ni? Takut. Takkanlah pahlawan Rentap takut dengan pasar tu. I'm serious lah, Minin.
Okey, sorry. Tapi cuba awak bagi tahu saya apa yang nak cari. Cuba awak bagi tahu saya kenapa? Saya rasa deja vu. Saya rasa macam pernah pergi tempat tu. Saya dapat strange images. Tempat tu rasa macam nak himpit saya. I'm sorry, I'm not feeling well. Sorry, Mini. Rahmat, awak ni kenapa? Sekat tu. Ada batu tu masuk ke? Sekat lah. Duduk nak ke? Jom, duduk. Benar-benar ni masuk. Oi! Kena kau orang ya? Apa ni? Ada ni? Ni, duit RM5,000 kau. Naik. Punang Ira nak bawa tak terjadi. Janji RM5,000. Naik. Woi. Nama kalau kita tu? Mana kita lari? Sampai jauh ke Malipun polis. Libur lah. Rahmat. Kau ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pemurah,
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kau berilah petunjuk kepadaku, ya Allah. Sesungguhnya aku tak mampu nak menanggung semua ini lagi, ya Allah. Sekiranya ini tanda-tanda ajalku, ya Allah, Kau berilah aku peluang terakhir untuk aku berjaya dalam pencarianku ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau makbulkan permintaanku ini, ya Allah. Hanya kepadamu aku berserah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika. Ya Allah, rahmat muka awak. Muka awak ni luka, lebam. Sakit Ni siapa dia orang tu sebenarnya? How do I know? I don't know them. Betul awak tak tahu? Betul, serius. Apa nak tipu? Okey. Saya harap sangat saya boleh tolong awak, Rahmat. Anyways, hari ni saya ada hal sikit. Saya tak boleh jadi guide awak. Kenapa? Saya kena balik kampung. Maybe dalam 2-3 hari lagi saya datang sini balik. Balik sini balik? Kau nak balik sini balik sebab benda lain ke? Sebab saya? Tak apalah, Rahmat. Saya kena balik dulu. But please remember, stay out of trouble. Okay? Okay. Itu je. Okay. Bye. Assalamualaikum. Salam. Jadi kamu berhenti situ saja, Rahmat. Situ.
Sini lah. Jauh lagi ke rumah orang tua ni, Jimbau? Tidaklah. Sudah dekat, sudah mana ada jauh. Tapi kena naik bot pergi sana. Apa? Naik bot. Apa itu bot? Perahu sampan. Oh. Okey. Jom. Mari. Yang. Aku kasih rumah mana yang, Yang? Rahmat naik dulu. Titi Rahmat. Jimbau, dalam mak sungai ni? Kau ni takut kah? Tidak perlu takutlah, Rahmat. Rahmat, coba. Hati-hati, Rahmat. Mari. Tenang. Siapa, Nuan Dom? Dia tanya kau siapa nama? Rahmat, Makcik. Hari ni Nuan deh. Tinggal mana? KL. Kuala Lumpur. Tak salah Munyi tanya aku. Berapa umur Nuan Dom? Umur kau berapa?
25. Tak jampat aku nanya Nuan. Nama tujuan kita udah dom. Kau datang sini ada apa? Saya... Kawan aku Tok Rahmat. Ia madah ke diri pukat mati. Tang nadai nama kebuah. Ia selalu mimpi utanya lai. Engkau hidung yang selalu berdarah. Perut ya, asai dia acu-acu. Begini kok mimpinya. Mimpi kau tu macam mana? Macam yang aku cakap dengan kau tu lah. Oh. Mimpi bakal nak ambil nyabak. Ngangau. Terubah tu ia mimpi bak pasar. Ya, saya takut amat. Namanya kena gagak orang ke mana? Pasar ni, Nyak. Kat mana pasar tu? Betong. Panak jaku aku dum. Jadi aku dum. Kenyawari 22 tahun. Udah nadai lagi penemu nenuang orang. Kira kena uliah nulung yam ya aku dum. Arab kaya uliah meh. Nemu nama utai kedigigak ya. Manang cakap dia tak dapat tolong kau lah, Ahmad. Sorry lah. So, sia-sia je lah kita datang sini ni. Betul-betul tak masuk akal. Aku dah agak dah. Aku tak percaya benda ni semua. Ni semua syirik ni. Tajak pihak. Aku nemu ya tu kat kesikut orang ditau. Apa? Betul ke? Manang cakap kau ada hati dengan orang kat Betong? Tak ada dulu, Cik. Dom tu si Gamat bisik kak kesikut induk ditau. Sikut orang dia bertuang tu. Terima kasih awak. Nah. Sama-sama. Cik, kita mau bertemu dengan Cik Ahmad kah? Nya dah pergi dengan Wang Iban tadi. Bila? Pagi tadi Nya pergi. Ada yang ada sini yang mak pergi? Kami dengar yang bertemu dengan Manang, Mok Telek katanya. Manang? Sini? Cik tahu? Terima kasih ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Tapi Cik, Nya belum cek lagi. Ahmad. Sorry lah, Rahmat. Aku ingat Manang boleh tolong kamu. Tak apalah, Jimbau. Tapi dia cakap yang kau suka seorang perempuan tu, dekat Betong tu, itu memang betul kan? Sekejap, aku nak buat call sekejap. Oh, tidak apalah, saya tunggu dekat motor. Okey. Masih Jimbau.
Hati-hati ya, Rahmat. Hello, Assalamualaikum, Mining. Awak dah sampai Betong ke? Okey. Kita jumpa sekarang. Nanti saya cerita. Okey. Assalamualaikum. Okay, bang. Betulkah awak pergi jumpa Manang? Betul. Saya jumpa seorang mamat ni, dia yang bawa saya pergi jumpa Manang. Dia kata Manang boleh tolong saya. So, I just follow. Sebenarnya saya tak percaya pun benda-benda Garut ni. Tapi nasib baiklah saya dapat ambil gambar cantik kat situ. Anyways, Manang said something yang buat saya rasa terkejut juga. And what did she say? Dia kata saya suka dengan seorang perempuan kat sini. Mining tahu tak? Saya bila dengan perempuan ni, saya rasa lain. Saya rasa happy. Saya lupa segala masalah saya lupa segala penyakit-penyakit pelik, mimpi-mimpi pelik tu semua. Saya rasa hidup macam magic. What's wrong? Nothing. Saya ada salah cakap ke? Hei, kenapa ni? Awak tak boleh buat saya macam ni, Rahmat. Kita ni cuma... Come on. Takkan awak tak rasa apa yang saya rasa, kan? It's not as easy as what you think, Rahmat. It's very complicated. Apa yang complicatednya? Awak dah kahwin, awak dah ada anak sampai sedozen. Tak adalah saya ada anak sampai sedozen, Rahmat. Awak berserius sikit tak? Ya, saya tengah serius ni. Saya betul-betul, saya tak main-main. Serius. Awak tak percaya? Okey, kalau awak tak percaya, kita bagi percaya. Jom. Gimana ni, Rahmat? Awak nak buat apa ni, Rahmat? Awak nak pergi mana tu? Ha? Mining! I'm serious about you! Amaras! Amaras penting! Dan kami berharap kami dapat mengubah segala-galanya. Pun kami dapat. Rahmat! Rahmat! Bila saya boleh keluar ni? Cik sabar ya. Petang ni cik boleh keluar. Tapi berehatlah dulu. Banyakkan minum air ya. Okey. Minta tolong jaga barang saya, Jap.
Rahmat, listen Rahmat. Stop it, Rahmat. Rahmat. Stop, Rahmat. Stop. I need to speak to you, Rahmat. What's that? Kenapa awak layan saya kalau betul awak dah ada orang lain ni? Ha? Nining? Apa awak cakap ni? Ha? Saya tak pernah layan awak sebagai seorang kekasih pun, saya tak pernah. Saya layan awak professionally. Saya kerja dengan awak. Saya tulis guide awak tu. Come on, Nining. Cut the crap. Saya rasa perasaan tu dan saya tahu apa rasa. Awak jangan tipu saya. Awak jangan tipu diri awak. Awak nak tahu? Ya, betul saya nak tahu. Memang saya suka dekat awak. Saya sayang dekat awak. Tapi saya tak nak tipu diri saya. Lagi yang awak tengok tadi tengah sakit. Kalau saya tinggalkan dia pasal awak, apa yang orang akan ingat pasal saya? Awak nak orang ingat saya macam tak ada perasaan? Ha? Awak tak boleh jadi selfish, Rahmat. Awak kena fikir pasal saya juga. I'm trying, Nining. Saya tengah cuba ni, tapi saya tahu awak cakap macam ni sebab awak rasa bersalah dengan dia. Kan? Bersalah atau tak, saya tak nak jadi Mining yang tak ada perasaan. Awak nak saya jadi macam tu? Saya tak akan tinggalkan dia untuk awak walau untuk apa sekalipun. Saya tak akan tinggalkan dia. Ini. That's it. Huh? You just gonna leave me just like that? Awak lupa ke apa yang saya cakap dekat awak masa kat stadium hari tu? I feel alive. Rahmat, please. Awak datang ke Sarawak ni bukan awak nak jadi saya. Awak tanya diri awak, buat apa awak datang Sarawak ni? Apa tujuan awak sebenarnya? Mungkin kita tak patut sama, Rahmat. Kalau awak sayangkan seseorang tu, awak lepaskan dia. Awak biarkan dia pergi. Kalau dia datang balik ke awak, maknanya dia milik awak selama-lamanya. Percayalah. Siapa dia ni? Apasal muka dia sama macam muka aku? Kenapa Manam pun ada kat sini? Ha, Jimbau? Begini Rahmat. Sebenarnya Rahmat dengar dulu Rahmat. Ahmad, duduklah. Rahmat, aku baru tahu dari Gelima pasal kau dengan Johnny. Kembar kau tu sekarang menderita dengan penyakit leukemia. Sakit dan pendarahan yang kau alami itu adalah tanda-tanda yang sama yang sedang abang kau alami. Sebabkan kau dengan dia tu kembar seiras, kau akan merasai tanda-tanda yang dialami oleh abang kau tu Johnny. Doktor bagi tahu aku sudah. Yang ni diorang panggil sebagai twin telepati. Abang kau tu memerlukan pertolongan kau sangat-sangat, Rahmat. Dia perlukan tulang sumsum kau. Siapa lagi kalau bukan kau? Cuma kau seorang saja yang boleh tolong dia. Apa benda kau cakap ni, Jimbau? Ha? Aku kenal pun tidak Mamat ni, entah siapa-siapa. Kau nak suruh aku selamatkan dia? Aku kena belasah dengan Mamat ni pasal dia berhutang. Lepas tu kau nak suruh aku selamatkan dia? Apa benda kau cakap ni? Dia hutang orang pun pasal
Pasal bil perubatan dia tinggi sangat. Sangat tinggi, Rahmat. Dia bertanggungjawab lah. Dia tak pernah lari dari tanggungjawab dia. Kau kena faham, dia sakit. Kalau nak cerita pasal sakit, aku pun sakit. Aku pun sakit sebab tengok Mini bercerita dengan orang nak mati. Aku sayang kat dia, Jimbau. Dan aku tahu dia pun sayang kat aku. Tapi sebab Mamat ni, dia rasa bersalah. Kalau aku tak demakan tulang sumsum aku kat Mamat ni, dia akan mati, kata. Bila dia mati, Mini akan balik dengan aku. Rahmat, Johnny itu abang kandung kau. Ya, aku faham mungkin dia tak membesar bersama dengan kau. Tapi sekarang ni apa yang aku nak cakap, dia darah daging kau, abang kandung kau, Rahmat. Aku minta maaf lah pasal kau kena pukul hari tu. Aku mengaku aku salah, tu salahku. Aku mengaku. Aku yang suruh dia orang pukul kau. Pasal aku mati-mati ingat kau ni Johnny. Kau faham? Sorry lah, Ahmad. Sorry lah. Tapi, apa-apa pun sekarang keputusan dekat tangan kau. Dan dia tu tetap darah daging kau. Dan kau memang tak boleh nak nafikan lagi, Rahmat. Kau lihatlah kat dalam tu. Kebenaran dah ada, Rahmat. Kenapa dia tak cakap cerita yang sebenar masa kat rumah panjang tu? Kenapa dia tak bagi tahu yang dia mak kandung aku? Bukai aku memang dah di anak. Bukan mak tak mau cakap. Tangga aku balad Irawati. Ngai ke di kumai non aku tu indai. Nak nemu jaga anak. Nak sayau kan. Tapi dia takut. Takut sangat. Takut kau fikir dia mak yang lalai. Tak ngerti jaga anak. Tu, ke-23 tahun pengalaman. Aku nyimpan semua pemisah tu dalam hati aku. Selama 23 tahun, dia pendam perasaan ni. Semua pemerintah aku. Seminak petara ajak nemu anak. Pilu, pedih. Cuma Tuhan je yang tahu. Habis tu kenapa tinggalkan saya? Agi aku ingat banyak dia anak. Aku beli barang bagas lama di pasar Betuang. Hari gak balat panas. Orang gak mayuh di pasar Betuang. Banyak kondrel. Seduai Juni. Main sama aku. Seduai Belanda. Tawa kepangan diri.
Tahu tanya jadi kelalu jampat anak. Udahnya katai siku orang lalu narit tuan. Aku nak mau nama kebuah tu jadi. Tangkenya warinya. Penghidup aku. Nada yang beruang lagi. Siang malam. Aku ingat kenuan. Nada yang saya kena ada 7 lagi penghidup aku di anak. Aku sebenarnya oleh bersamping dengan petara. Ngambil kenyaga nuan. Pemata kenuan, kami ketua oleh bertemu baru. Sampai ke sari itu. Aku tetap ingat sayau kenuan. Maya no datang harinya. Aku mayo sangka. Tanda jawab dia, aku gagati anak. Sekarang aku dah faham. Rupanya dejavu yang aku rasa masa kat Pasar Batung tu ada kena-mengena dengan kita. Suara budak menangis, menjerit, cuba nak capai aku. Rupanya engkau dalam mimpi tu. Mungkin. Aku tak tahu. Sejak kejadian tu, kita semua menderita. Mak tak pernah cerita langsung sampai hari ini. Ayah menderita dalam diam sampai akhir hayat. Tiap hari kita semua berdoa untuk kau. Semua orang akan mati satu hari kelak. Aku cuma mau jumpa sama kau. Bukan untuk minta tolong sum-sum kau atau apa-apa aja dari kau. Aku cuma mau tahu yang kau selamat. Aku meri pengagati ngagai petara anak. Apa udah meri nuan pengerai penghidup tim ruan. Tambah megak no udah dempu dijaga orang ti mana. Mak cakap dia bersyukur pada Tuhan yang kau selamat dan dijaga oleh keluarga yang baik. Maka saya jaga saya dengan baik. Saya bersyukur. Diorang anggap saya macam anak kandung diorang sendiri. Tapi tak saya tak sedar. Saya dah lukakan hati diorang. Mak. Aku gagati dengan anak. Nak patut ngelusah kati sidak. Alabang sidak ya udah mana selesai kemuan. Anak, sidak nak salah. Padahal ngagai sidak, nuan nadai apa nama. Padahal ngagai sidak megak, nuan tetap anak sidak. Nuan tetap sayau ke sidak bakal nuan.
Saya ke getah darah Nuan Po. Mak cakap dia gembira dengar tu, dan kau tak patut lukakan hati mereka, malah buat baik. Mak minta kau beritahu mereka yang kau selamat dan kau masih anak mereka dan kau masih sayang mereka macam darah daging kau sendiri. Sekian lama kita terpisah, aku pernah terbaca apabila seseorang ibu hamil membawa kandungannya dengan penuh kasih sayang, urinya akan menerima dan memberi emosi dan perasaan yang sama kepada anak yang di dalam kandungannya itu. Aku sedar betapa indahnya kehidupan aku sekarang apabila aku disayangi dan menyayangi, bukan dari satu keluarga, tapi dari dua keluarga yang aku sayangi. Aku bersyukur dapat memberi sebahagian diriku dan membantu satu nyawa untuk terus hidup. Tuhan itu Maha Kaya. Di sebalik semua ini tersimpul 1000 makna, seumpama uri ibu yang memberi kasih sayang dan harapan untuk hidup. Though no one can go back and make a brand new start, anyone can start from now and make a brand new ending. Karl Barth. Tanpa dirimu aku sunyi, kerana ku setia menanti. Amat terasa bila berjauhan, kerinduan ini ada sampahnya yang memisahkan cinta kita, oh sayang. Tanpa dirimu aku sepi, keranamu ku jadi